Kebanyakan orang percaya bahawa semangkuk oatmeal adalah salah satu sarapan paling sihat yang boleh anda ambil dan mereka betul. Tetapi ada sesuatu yang kebanyakan warga emas tidak sedari. Selepas umur 60 tahun, arteri anda secara semula jadi mula mengeras. Dan apa yang anda tambahkan ke dalam oatmeal anda boleh membuat perbezaan antara mengekalkannya anjal atau perlahan-lahan menyumbatnya dari masa ke masa. Oatmeal saja sudah merupakan permulaan yang hebat, tetapi dengan sendirinya, ia tidak cukup kuat untuk melawan pembentukan plak selama bertahun-tahun atau membaiki salur darah yang menua. Itulah sebabnya dalam video ini anda akan menemui 5 bahan paling berkuasa yang boleh anda campurkan ke dalam oatmeal pagi anda. Makanan semula, jadi yang ringkas ini boleh membantu menyingkirkan kolesterol, meningkatkan peredaran darah dan menjaga jantung anda kuat. Dan pastikan anda menonton sehingga akhir kerana bahan nombor 1 adalah yang paling mengejutkan. Ia adalah bahan yang boleh meningkatkan aliran darah anda dengan ketara dalam masa beberapa hari sahaja. Jadi sebelum kita mulakan, berapakah umur anda dan dari mana anda menonton, beritahu kami di ruangan komen dan ceritakan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Nombor 5, kayu manis. Kebanyakan orang menganggapnya hanya sebagai perasa untuk oatmeal. Tetapi selepas umur 60 tahun rempah yang ringkas ini, secara diam-diam boleh melindungi arteri anda daripada salah satu punca kekerasan dan pembentukan plak yang paling sering diabaikan, kerosakan akibat gula. Apabila anda bersarapan, paras gula darah anda secara semula jadi akan meningkat. Tetapi seiring dengan pertambahan usia, badan menjadi kurang cekap dalam mengendalikan lonjakan tersebut, terutamanya selepas berdekad-dekad mengambil makanan diproses atau karbohidrat ditapis. Gula berlebihan ini bertindak balas dengan protein dalam arteri anda, mewujudkan sebatian melekit yang menjadikan dinding salur darah menjadi tegar dan meradang. Para saintis memanggil proses ini sebagai glikasi dan ia adalah salah satu pemacu utama di sebalik penuaan arteri. Kayu manis berfungsi seperti pengawal selia yang lembut. Ia melambatkan kadar karbohidrat dipecahkan menjadi gula, membantu badan anda mengekalkan paras glukosa yang stabil dan bukannya lonjakan yang mendadak. Secara ringkasnya, ia menenangkan aliran darah anda. Kajian menunjukkan bahawa pengambilan kayu manis secara berkala boleh menurunkan paras gula darah puasa dan meningkatkan kepekaan insulin sehingga 24%. Apabila gula darah anda kekal seimbang, arteri anda akan kekal lebih licin dan lebih anjal. Tetapi itu bukan sahaja. Kayu manis kaya dengan antioksidan yang dipanggil polyphenol yang melindungi salur darah anda daripada keradangan dan kerosakan radikal bebas. Ia seperti memberikan arteri anda urutan yang hangat dan menenangkan setiap pagi. Warga emas yang mula menambahkannya, setiap hari sering melaporkan tenaga yang lebih stabil, fokus yang lebih jelas dan kurangnya rasa lesu pada waktu tengah hari. Apabila anda memilih kayu manis, pilihlah kayu manis. Ceylon juga dikenali sebagai kayu manis sejati. Rasanya lebih lembut dan kandungan sebatian semula jadi yang dipanggil kumarin jauh lebih rendah yang boleh membebankan hati dalam jumlah yang banyak. Mulakan dengan setengah sudu teh ditaburkan di atas oatmeal anda selepas dimasak. Ini akan mengekalkan minyak halus dan aromanya. Sungguh menakjubkan bagaimana sesuatu yang sekecil rempah boleh mengubah bukan sahaja rasa sarapan anda, tetapi juga kesihatan jantung anda. Kayu manis bukan sahaja menjadikan oat anda lazat, ia membantu arteri anda kekal muda. Nombor 4, minyak zaitun extra virgin. Ini adalah satu tambahan yang kebanyakan orang tidak akan terfikir. Sedikit titisan minyak zaitun extra virgin di atas oatmeal anda. Mungkin kedengaran luar biasa, tetapi tabiat ringkas ini boleh memberikan keajaiban untuk arteri anda selepas umur 60 tahun. Minyak zaitun extra virgin yang sering dipanggil emas cair adalah salah satu pelindung jantung semula jadi yang paling berkuasa.
Ia padat dengan polifenol sebatian semula jadi yang menenangkan keradangan menghalang dinding arteri daripada mengeras dan membantu darah anda mengalir dengan lebih bebas. Seiring pertambahan usia polifenol ini menjadi sangat penting kerana ia membantu memulihkan tekstur salur darah anda yang licin dan anjal menjadikannya kuat tetapi elastik. Dalam beberapa kajian besar, orang yang mengambil hanya 1 hingga 2 sudu besar minyak zaitun extra virgin setiap hari menunjukkan penurunan ketara dalam tahap LDL iaitu kolesterol jahat yang menyumbat arteri. Tekanan darah mereka bertambah baik, arteri mereka menjadi lebih elastik dan risiko keseluruhan penyakit jantung menurun sebanyak 30%. Bagi warga emas, perubahan ini bukan sekadar angka. Ia adalah perkara yang boleh anda rasakan. Tangan dan kaki yang lebih hangat, kurang rasa berat atau letih selepas makan degupan, jantung yang lebih stabil dan fokus yang lebih baik sepanjang hari. Tetapi inilah rahsia sebenarnya. Minyak zaitun bukan sahaja melindungi arteri anda dengan sendirinya. Ia sebenarnya meningkatkan penyerapan nutrien daripada bahan-bahan lain dalam oatmeal anda. Ini bermakna setiap sudu bekerja lebih keras untuk jantung anda. Kuncinya adalah sentiasa memilih minyak zaitun extra virgin yang diperah sejuk dan tidak ditapis. Elakkan versi light atau campuran kerana ia telah diproses dengan berat dan kehilangan polifenol semula jadinya. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali memasaknya. Haba boleh memusnahkan sebatian berfaedahnya. Sebaliknya, hanya titiskan 1 sudu teh ke atas oatmeal yang telah dimasak sejurus sebelum dihidangkan. Ia menambahkan rasa kaya yang licin dan halus serta mengubah sarapan anda menjadi hidangan yang benar-benar menyuburkan jantung. Setiap titisan bekerja secara senyap di dalam badan anda, menjaga arteri anda anjal, peredaran darah anda kuat dan jantung anda dilindungi setiap pagi. Nombor 3, beri biru. Permata biru kecil semula jadi yang melakukan keajaiban untuk arteri yang menua. Warnanya yang pekat dan terang, bukan sekadar hiasan. Ia adalah tanda sesuatu yang istimewa di dalamnya yang dipanggil antosianin, antioksidan kuat yang melindungi salur darah anda dari dalam keluar. Seiring pertambahan usia arteri kita secara semula, jadi menghadapi lebih banyak tekanan daripada molekul tidak stabil yang dipanggil radikal bebas. Molekul-molekul ini merosakkan lapisan dalam arteri anda, menjadikannya lebih keras dan kasar. Ini adalah langkah pertama ke arah pembentukan plak. Beri biru bertindak seperti kru pembersihan meneutralkan radikal bebas tersebut sebelum ia boleh mendatangkan kemudaratan. Anggaplah ia sebagai perisai kecil yang melindungi arteri anda, menjadikannya licin, kuat dan elastik. Dalam satu kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan Orang Dewasa, yang makan secawan beri biru setiap hari menunjukkan peningkatan besar dalam keanjalan arteri dan aliran darah. Kajian lain mendapati bahawa beri biru membantu meningkatkan nitrik oksida sebatian yang membantu salur darah anda rileks, yang bermaksud peredaran darah yang lebih baik, tekanan darah yang lebih rendah dan penghantaran oksigen yang lebih baik ke seluruh badan. Dan bagi warga emas ini diterjemahkan kepada faedah harian yang ketara tangan dan kaki yang lebih hangat, degupan jantung yang lebih stabil, fokus yang lebih tajam dan lebih stamina semasa berjalan atau melakukan kerja rumah. Ini semua adalah tanda-tanda peredaran darah anda semakin baik. Apabila menambahkan beri biru ke dalam oatmeal anda, gunakan kira-kira setengah cawan beri segar atau sejuk beku. Beri sejuk beku sama sehatnya kerana ia dipetik dan dibungkus pada tahap nutrisi puncaknya. Apabila ia menjadi suam di dalam oat anda, ia akan mengeluarkan jus ungu biru yang kaya tanda semula. Jadi antioksidannya sebati dengan hidangan anda. Elakkan versi dalam tin atau bersirap kerana gula tambahan boleh menghilangkan manfaatnya. Dan jika anda suka kepelbagaian, cuba gabungkan beri biru dengan raspberry atau beri hitam untuk campuran sebatian pelindung yang lebih luas. Dengan setiap suapan anda bukan sahaja makan buah anda sedang memberikan arteri anda penyelenggaraan harian. Beri biru ibarat kemudahan dalam mangkuk secara senyap memulihkan kecergasan dari dalam keluar.
Nombor 2, biji rami. Ia mungkin kelihatan kecil, tetapi apabila berkaitan dengan melindungi arteri anda, biji-biji ini sangat berkuasa. Kebanyakan orang memandang rendah padanya, namun ia menyimpan salah satu sumber serat larut dan omega 3 berasaskan tumbuhan yang paling pekat 2 nutrien yang membantu menjaga arteri bersih kuat dan anjal. Biji rami berfungsi seperti penyapu dalaman semula jadi. Sebaik sahaja berada di dalam badan anda serat larutnya akan mengikat zarah-zarah kolesterol di dalam saluran pencernaan anda dan membawanya keluar sebelum ia boleh mengeras menjadi plak. Anggaplah ia sebagai satu sapuan lembut untuk arteri anda setiap pagi. Dalam satu kajian, peserta yang makan biji rami setiap hari menyaksikan tahap kolesterol jahat LDL mereka menurun sehingga 10% dalam masa 4 minggu sahaja. Tetapi manfaatnya melangkaui kolesterol. Biji rami juga kaya dengan sejenis omega 3 istimewa yang dipanggil asid alpha-linolenik ALA yang membantu meredakan keradangan di dalam salur darah anda. Apabila arteri anda tenang dan licin, darah mengalir dengan bebas membawa oksigen ke jantung, otak dan otot anda tanpa halangan. Ramai warga emas menyedari perubahan kecil tetapi bermakna selepas menambahkan biji rami ke dalam rutin mereka. Tangan dan kaki yang lebih hangat, pernafasan yang lebih mudah dan peningkatan tenaga pagi yang stabil. Itu semua adalah tanda peredaran darah anda bertambah baik secara semula jadi. Namun ada satu petua penting. Sentiasa gunakan biji rami yang dikisar, bukan yang sebiji penuh. Biji yang penuh sering melalui sistem anda tanpa dihadam, bermakna anda terlepas nutriennya. Beli yang sudah dikisar atau kisar sendiri, menggunakan pengisar dan simpan di dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegaran minyaknya. Campurkan satu sudu besar ke dalam oatmeal suam anda dan biarkan ia pekat sedikit. Rasanya lembut seperti kekacang dan sangat sesuai digandingkan dengan buah-buahan atau madu. Ia adalah perubahan kecil yang membina pertahanan jangka panjang. Setiap sudu secara senyap membersihkan apa yang tidak sepatutnya ada dan memberikan laluan yang lebih lancar untuk peredaran darah sepanjang hayat arteri anda. Jeda sebentar sebelum kita beralih kepada bahan terakhir dan paling berkuasa. Jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, sila berikan thumbs up dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria. Ia benar-benar membantu lebih ramai warga emas menemui maklumat ini. Dan beritahu kami di ruangan komen bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Kami suka mendengar cerita dan perjalanan anda. Sekarang, mari kita beralih kepada bahan terakhir yang mungkin paling mengejutkan anda dengan betapa cepatnya ia boleh meningkatkan aliran darah dan membantu menghentikan penyumbatan arteri selepas umur 60 tahun. Nombor 1, kacang walnut. Ia mungkin kelihatan ringkas, tetapi di dalamnya terkandung salah satu kombinasi nutrien paling berkuasa untuk menjaga arteri anda terbuka, anjal dan muda. Anggaplah ia sebagai alat kecil yang membantu jantung dan salur darah anda bernafas semula. Di antara semua jenis kekacang-kacang walnut mengandungi antara tahap asid lemak omega, 3 antioksidan dan asid amino istimewa yang dipanggil L-arginina yang tertinggi yang diubah oleh badan anda menjadi nitrik oksida. Sebatian ini seperti isyarat lembut yang memberitahu arteri anda untuk rilaks, membolehkan darah mengalir dengan bebas tanpa tekanan atau geseran. Tetapi inilah hakikatnya. Seiring pertambahan usia penghasilan nitrik oksida, semula jadi kita melambat. Itulah salah satu sebab mengapa ramai orang dewasa yang lebih tua mengalami tangan dan kaki yang lebih sejuk, penyembuhan yang lebih perlahan dan juga tekanan darah yang lebih tinggi. Menambahkan kacang walnut ke dalam oatmeal anda boleh membantu membalikkannya. Kajian menunjukkan bahawa makan segenggam kecil kacang walnut setiap hari boleh meningkatkan keanjalan salur darah dengan ketara dan mengurangkan trigliserida sejenis lemak yang dikaitkan dengan penyakit jantung. Secara ringkasnya, ia membantu memulihkan keanjalan supaya arteri anda boleh mengembang dan mengecut dengan lancar seperti bertahun-tahun yang lalu. Ramai warga emas yang memulakan tabiat ini
menyedari perbezaannya dengan cepat dalam masa beberapa minggu. Ada yang melaporkan peredaran darah yang lebih baik, tekanan darah yang lebih stabil, fokus yang lebih jelas dan tenaga pagi yang lebih tahan lama. Itu bukan sihir. Itu adalah biologi yang berpihak kepada anda. Kacang walnut juga mengandungi vitamin E, magnesium dan polifenol yang kesemuanya melindungi dinding arteri anda daripada kerosakan oksidatif dan menghalang kolesterol daripada melekat. Bersama-sama sebatian ini menyuburkan sistem kardiovaskular anda dari pelbagai sudut struktur, fungsi dan pertahanan. Untuk hasil terbaik makan, 4 hingga 5 biji kacang walnut setiap pagi. Cincang dan masukkannya selepas memasak oatmeal anda supaya ia mengekalkan kerangupan dan minyaknya. Elakkan versi yang bergaram atau bersalut gula kerana bahan tambahan tersebut boleh menjejaskan manfaat untuk jantung. Dengan setiap suapan anda, melakukan sesuatu yang kecil tetapi memberikan impak yang besar. Memberi makan kepada arteri anda dengan nutrien yang diperlukan untuk kekal kuat, anjal dan bebas mengalir. Ia bukan sekadar sarapan. Ia adalah terapi jantung harian di dalam mangkuk. Sekarang mari kita teruskan dengan beberapa soalan yang sering ditanya. Pada ketika ini anda mungkin berfikir, ini kedengaran hebat, tetapi berapa kerapkah saya patut makan ini? Adakah saya perlu meletakkan semua bahan ini bersama-sama setiap pagi? Soalan yang bagus dan saya akan terangkannya dengan jelas. Pertama, mari kita bercakap tentang kekerapan. Bagi kebanyakan warga emas berumur lebih 60 tahun, menjadikan oatmeal pelindung jantung ini sebahagian daripada sarapan harian anda adalah salah satu tabiat paling mudah dan berkesan yang boleh anda bina. Oat biji rami, kayu manis, beri biru dan kacang walnut semuanya adalah makanan semula jadi. Cukup lembut untuk kegunaan harian dan cukup berkuasa untuk membuat perbezaan dari masa ke masa. Anda tidak perlu melakukan apa-apa yang ekstrem, hanya konsisten. Apabila bercakap tentang kesihatan jantung, pilihan harian yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar. Sekarang bagaimana pula dengan mencampurkan semua bahan sekaligus? Ya sudah tentu, anda boleh menggabungkannya dengan selamat dalam satu mangkuk. Malah apabila anda melakukannya, ia berfungsi bersama dengan lebih baik. Di sinilah keajaiban sebenar berlaku. Ia dipanggil sinergi nutrien. Apabila makanan semula, jadi sebenarnya menguatkan kesan satu sama lain di dalam badan anda serat daripada biji rami, membantu sistem anda menyerap antioksidan daripada beri biru dengan lebih berkesan. Lemak sihat dalam kacang walnut meningkatkan penyerapan sebatian berkuasa kayu manis yang melindungi arteri anda dan ini adalah sesuatu yang ramai orang tidak sedari. Sedikit titisan minyak zaitun extra virgin menyatukan semuanya. Polifenol semula jadinya bertindak seperti pembawa membantu badan anda menyerap lebih banyak nutrien daripada semua bahan lain di dalam mangkuk. Ia juga menyuburkan arteri anda secara langsung, meningkatkan peredaran darah dan menjaga jantung anda kuat dengan setiap suapan jika anda lebih suka mulakan perlahan-lahan. Tambah biji rami pada 1 minggu, kayu manis pada minggu berikutnya, kemudian secara beransur-ansur perkenalkan beri biru kacang walnut dan akhirnya titisan minyak zaitun. Sebaik saja anda membina tabiat itu tidak perlu tergesa-gesa. Maklumatnya adalah konsistensi bukan kesempurnaan. Satu lagi soalan yang sering kami dengar ialah, apakah waktu terbaik untuk makan ini? Waktu pagi adalah ideal. Apabila anda memulakan hari anda dengan nutrien ini, badan anda akan segera menggunakannya untuk menstabilkan gula darah, menyokong peredaran dan memastikan tenaga anda stabil sehingga petang. Tetapi jika anda menikmati oatmeal sebagai hidangan malam yang ringan, itu juga tidak mengapa. Manfaatnya tetap sama. Dan ini adalah satu helah mudah yang disukai oleh ramai warga emas. Sediakan balang-balang kecil berisi campuran kering anda lebih awal oat, biji, rami kisar dan kayu manis. Pada waktu pagi, hanya tambah air atau susu. Masukkan beri biru dan kacang walnut. Titiskan sedikit minyak zaitun extra virgin dan sarapan sihat jantung anda sedia dalam beberapa minit. Akhir sekali, ingatlah kuncinya bukan kesempurnaan tetapi kemajuan. Walaupun anda menikmati oatmeal ini,
hanya beberapa kali seminggu badan anda akan berterima kasih. Setiap mangkuk menyokong aliran darah yang lebih lancar, kolesterol yang lebih rendah dan arteri yang lebih kuat secara diam-diam membina semula apa yang telah haus di mamah usia dan masa. Jadi sama ada ia sarapan sekali sekala atau ritual harian anda ini bukan sekadar hidangan. Ia adalah satu tindakan penjagaan yang mudah untuk jantung anda yang benar-benar boleh membuat perbezaan selepas umur 60 tahun. Sebelum kita tamatkan, ingatlah walaupun semua makanan ini semula jadi dan bermanfaat, adalah bijak untuk sentiasa mendengar kata badan anda dan berbincang dengan penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat sebarang perubahan besar pada diet anda, terutamanya jika anda sedang menguruskan keadaan seperti tekanan darah tinggi, kencing manis atau kolesterol. Maklumat yang dikongsi dalam video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan tidak boleh menggantikan nasihat diagnosis atau rawatan perubatan profesional. Sentiasalah berunding dengan doktor anda atau penyedia kesihatan yang berkelayakan mengenai sebarang soalan yang anda ada tentang kesihatan anda atau keadaan perubatan. Sekarang mari kita luangkan sedikit masa untuk mengimbas kembali semua yang telah kita pelajari hari ini. Dengan menambahkan hanya beberapa bahan semula, jadi yang ringkas ke dalam oatmeal pagi anda boleh membantu membersihkan arteri, meningkatkan peredaran darah dan menguatkan jantung anda semuanya sebelum sarapan. Biji rami kisah menyingkirkan kolesterol berbahaya dan menenangkan keradangan di dalam arteri anda. Kayu manis menstabilkan gula darah dan melindungi salur darah anda daripada kerosakan minyak zaitun ekstra virgin. Sedikit titisan emas cair ini menyuburkan arteri anda, mengurangkan keradangan dan meningkatkan penyerapan nutrien daripada bahan-bahan lain. Hanya satu sudu teh boleh menjadikan keseluruhan sarapan anda jauh lebih berkesan dalam melindungi jantung anda. Beri biru membantu membaiki lapisan dalam arteri anda, menjadikannya licin dan anjal. Dan kacang walnut senjata rahsia terakhir, anda memulihkan tahap nitrik oksida, membolehkan arteri anda kekal terbuka dan muda. Apabila anda menggabungkan kelima-limanya oatmeal pagi, anda bukan lagi sarapan biasa. Ia menjadi ritual penjagaan jantung harian yang secara senyap menyokong tenaga fokus dan peredaran darah anda satu suapan pada satu masa. Dan bahagian terbaiknya, anda tidak memerlukan pil suplemen atau rawatan mahal. Hanya makanan sebenar, konsistensi dan sedikit penjagaan untuk diri sendiri setiap pagi. Jadi jika video ini memberi inspirasi kepada anda, sila berikan like, kongsi dengan seseorang yang anda sayangi dan langgan saluran Makan Sihat Hidup Ceria untuk lebih banyak petua berasaskan sains yang mudah bagi membantu anda hidup lebih kuat, lebih lama dan lebih sihat. Dan jika anda telah menikmati kandungan, kami pertimbangkan untuk menekan butang Super Thanks di bawah untuk menghantar sedikit tanda sokongan. Ia benar-benar membantu kami terus menghasilkan video yang memperkasakan warga emas seperti anda. Ingat, tabiat terkecil boleh mencipta perubahan terbesar. Lain kali anda mengacau oatmeal anda bukan sahaja sedang membuat sarapan, anda sedang membina jantung yang lebih kuat, arteri yang lebih bersih dan kehidupan yang lebih baik satu pagi pada satu masa.